Sauddin. Seseorang lelaki menemui wang tunai sebanyak 1,000 ringgit di pasar. Setelah dia mengumumkan penemuan tersebut, dia mengambil harta tersebut dengan niat dihifzi atau ditamallu. Dihifzi juga. Jadi sama jika yang pertama, jika dia mengambil dengan niat untuk memiliki berkata tersebut, dia boleh memilikinya dan boleh menggunakannya dengan syarat jaminan. Yang pertama. Dan yang kedua, jika dia mengambil harta berkata tersebut dengan niat untuk menjaga, untuk memiliki. Kita dapat tamallu. Jadi ibarat yang kita ambil daripada undang tersalib juga, syarat undang tersalib. jaminan lah, ada yang kata boleh langsung pakai atau langsung berikan kepada orang lain, atau ada kata ni amanah, dia tak boleh bertasarruf. Walaupun idlahu amanah dan la tasarrufu fiha abadan illa an yajida sahibaha fa yatba'ahum ilayhi. Tapi keluar sendiri pun macam mungkin hadis saya lain atau tukar niat. Maksudnya kalau dia dah tukar niat boleh, tapi tak ada dalam kehidupan beribadah. Bukan kata-kata mendekatkan pasal ta'rif tu kan. Ta'rif tu mendekat pada tamalluq. Kenapa bukan hifzi? Jadi nak tanya, kan masalah pada para kalangan ulama adalah kesunatan ataupun apa tidak wajibnya mentakrif. Jadi Cuma keluar dah bagi tafsir. Kalau hifzi macam ni, kalau tamalluq macam ni. Cuma kalau bagi orang ni tamalluq tak tahu macam ni. Nampak antum bawa ibarat yang mutlak. So apa yang ni Jasin memang selayang bawa ibarat mutlak lah. So iskal dah hilang lah. Apabila seseorang tersebut mengambil tidak dengan tujuan menjaga dan tidak bertujuan untuk memiliki, kemudian dia mentakrif, mengumumkan barang tersebut sebelum dia berniat untuk memiliki, maka tidak dikira takrifnya atau pengumumannya yang dahulu. Ini pengumuman yang dahulu. bil lazim hatta yakhtar amaluka bil lazim. Cuba kita jelaskan. Itu seseorang yang bertamalluq, dia perlu kepada ikhtar dengan lafaz, iaitu dia perlu mengungkapkan saya jaminannya, keniatnya. Jadi oleh MC tadi ditambahkan adanya syarat jaminan. Jaminan itu sebenarnya bukan syarat. Bilang sih cukup banyak dekat mazhab Syafi'i, akan tetapi jika ada niat hifzi pada tamalluq fal asahu annahu la yasih li'annahu tasarrufu fi amanati. Ini itu dijasah. Tak boleh milik dan waktu pakai ibrah mudah. Kalau mudah kan buat
pakai. Sama je dengan niat memiliki. Apa yumbi ala fatil tarik. Pasal dia Faraja ma'alau istamarra ala iradati hidriha. Selepas takrif, menjadi tamalluk tu selepas takrif, sehingga sebenarnya ingin tambah bagi ilam yadam ta'rifuha wa takun ilahu amanatun. Jadi dia boleh menerapkan. Jadi untuk apa dua sekarang ni dia nak serah kepada pemerintah tu ataupun nak serah kepada masjid ataupun mana pihak tu sebelum tamalluk, kan dia kena Boleh je. Boleh, tak boleh. Boleh. lagi ada ibarat tu indah kemudian kena takrif, lepas takrif kena talafuz kena isyhad, kan banyak proses SOP tu. SOP-nya niat, kemudian takrif, lepas takrif Dibagi setelah niat pilih. Keluar tamalluk. Cuma dana baik tadi lah. Dana baik tak jelas dia begini. Walau dafa'aha ila ghairil hakim Al-Ribu al-Qadata ba'da ta'rifi wa lam yadhhar laha sahibun fala syai'a alayhi fi infaqiha fa innaha kasbun min aksabiha. Yang kedua, bagi soalan dulu, itu walaupun Al-Fakir sampai lewat, tapi seronok juga lah, alhamdulillah, walaupun sampai ke penghujung rancangan pun